Okey bang, ada kuat sangat kan tarik? Betul. Kalau rasa tertarik sangat, saya kurangkan. Alright. Kosong dua. Okey. Okay, bagi info sikit. Ni Okey. point apa? Okay, sekarang kita buat point Al-Kahil. Okey, di tengah-tengah pundak ni. Dan di kiri kanan ni nama dia Al-Katifain. Dan yang keempat Al-Zahir, kiri kanan tulang belakang berikat. Okey. So semua total kita buat 5 point. Okey, 5 point. Okey. So kita biarkan dulu 3 minit hingga 5 minit. Lepas tu kita akan buat tusukan untuk proses bekam basah. Okey. Dia tanya area mana? Area Kelang. Okey, kami berada di Kelang, dekat pasar, berdekatan dengan pasar Jawa lah. Semua dekat sini ada bazar, Bazar Rahmat, Bazar Raya. Okey, kalau nak boleh contact lah kita punya. Kat website tu ada nombor admin. Okey, so ni bekal luncur. Dah habis bekal luncur, kita buat bekam angin. Dan kita kena standby dia punya alcohol swab. Alcohol swab untuk proses disinfection, pembersihan kulit sebelum kita buat tusukan. Okey, kita dah standby dia punya alcohol swab. Dan dia punya bin untuk darah kita dah standby untuk buang darah semua. Okey, sekarang kita buat proses tusukan. Kita akan buat tusukan. Cup ni saiz sederhana, besar, kita dalam 31. Yang ni mungkin besar sikit, kita banyak sikit, dalam 41. Okey. Boleh bang ya? Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, tarik dulu dengan alcohol swab, pembersihan dan tusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Okey, go. Kalau kita tengok dia tak ada keluar darah pun, hanya bintik-bintik saja. Ni menandakan proses tusukan tu nipis lah. Kalau terlalu dalam dia akan keluar darah. Okey.
So kita tarik dalam lebih kurang 3 kali, 2,5 ataupun 3 kali tarikan. Okey, sekarang sebelah titik Al-Katifain. Titik sunnah yang kedua Al-Katifain, yakni kedua bahu. Yakni Nabi pernah berbekam di kedua bahu. Nama dia Al-Katifain. Bang, ni abang nanti rasa beza tau. Ni kaedah condong. Mas kesan kena pernah sayat ke ni? Tak. Sini. Oh. Okey. Nanti kita nak kat sini kan. Saya jual dekat sini. Sebab ni cup dia besar, so saya tusuk dia banyak sikit. Okey. Rasa tak tusuk tadi ke tak rasa? Rasa ya? Sabar. Sabar tu. Okey, bila tadi kita tusuk tak nampak dia keluar darah, bila dah sedap baru dia keluar. Okey, yang ni pula saya nak guna kaedah tegak. Abang tahan sikit Lepas tu saya tak bagi tahu. Lupa pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baru nampak dia keluar kan. Ni maksudnya kita dah buat tusukan agak dalam lah. Di mana lagi sakit, kanan ke kiri? Macam ni boleh sama saiz? Kiri sakit ya, ini ya. Okey. Ini. Okey, dan disebabkan dia rasa sakit, kita buat teknik condong lah. Kedua-dua poin. Seterusnya Al-Zahir ni kita buat teknik condong supaya dia kurang mengalami kesakitan lah. Okey. Right. Ambil. Apa rasa? Bismillah. Macam mana sekarang ni? Ini. Okey, selesai sudah round pertama. Kita biarkan dulu 5 minit. Okey, kita cek ada yang kendur tak. Kalau ada kendur, kita boleh tarik dia. Okey, baik. Tadi 100 tu. Tak kena band ke? Risaulah. Okey, untuk proses membuang darah, kita standby tisu. Saya tisu untuk buang darah. Disebabkan yang ni poin Al-Kahil ni banyak darah dia. Okey, kita menggunakan teknik condong. Teknik condong supaya darah dia tak meleleh lah. Ada 2 teknik untuk pembuangan darah, pembersihan darah semasa bekam ni, teknik condong dan teknik kepung. Okey, saya ingat nak buat teknik kepung lah, tukar fikiran. Teknik kepung. Biasanya teknik kepung ni kita buat kalau darah dia tak banyak. Okey, ni darah banyak, kita buat teknik kepung. Sebab tujuannya kita nak tahu berapa pekat dia punya darah tu, berapa kental dia punya darah tu. Kita buat teknik kepung, kita boleh nampak darah dia kental mana. Okey, cara dia adalah kita kepung dia dengan tisu. Lepas tu kita liriskan dia cup dia. Biarkan dia berapa second supaya darah dia meresap dekat tisu. Okey. Okey, kita gerakkan dia.
Okay, terima kasih yang join. Apa mana? Ini yang punya lu tengah kan? Yang punya lu tengah lu. Yang lu tengah.